Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Kembali lagi kita dalam podcast Bicara Ilmu. Okey, hari ini kita akan bawa satu topik yang cukup hangat dan juga berguna, semestinya berguna untuk menambah ilmu pengetahuan para pendengar podcast kami. Okey, oleh ini saya ingin memberikan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan berbincang tentang agama Kristian. Sebelum kita pergi kepada lebih jauh, saya ingin menjemput para panel saya yang hebat-hebat berdiri ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Saya merupakan panel 1. Saya di sini berperanan untuk memberikan penjelasan tentang pengenalan agama Kristian. Selamat datang saudari. Saudara. Okay, hai. Shalom, salam sejahtera. Saya Evelyn Lewis. Saya merupakan penganut agama Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semua. Saya Amar Wazif bin Mahmud, selaku panel ketiga, dan saya adalah seorang aktivis kebajikan dan juga komuniti. Dan hai dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nurul Syahada binti Simon. Saya merupakan panel 3 dan saya selaku tenaga pengajar agama. Bukan salang-salang ya panel kita yang datang hari ini. Saya nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk memberi maklumat dalam podcast kita pada hari ini. Okey, hadirin sekalian, saya mulakan. Agama Kristian bukan merupakan salah satu agama yang agak besar dan ramai penganut di Malaysia. Namun, sejauh mana kita benar-benar memahami tentang asal-usul dan asas kepercayaannya. Okey, untuk memulakan kita punya podcast, saya ingin bertanyakan kepada panel 1, bolehkah panel 1 cerita secara ringkas bagaimana agama Kristian ini bermula dan apakah kitab suci yang menjadi rujukan para penganut agama Kristian? Okey, jadi terima kasih kepada saudari moderator. Jadi selamat sejahtera kepada semua. Jadi secara ringkasnya, agama Kristian ni dia bermula pada abad yang pertama di wilayah Yudea yang kini terletak di kawasan Israel dan Palestin moden. Jadi dari sini agama ini dia berpusat secara mutlak kepada kehidupan, ajaran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi perlu kita tahu istilah Kristian ini diambil daripada Greek Yunani, iaitu Christos atau Kristus yang bermaksud anointed one. Mereka menganggap Jesus ni sebagai Kristus, dan daripada Kris ini wujudlah perkataan Kristian yang bermaksud segolongan manusia yang mengikuti ajaran Yesus. Jadi istilah ini dia sebenarnya sama je maksudnya dengan perkataan Mesiah yang diambil daripada Hebrew atau Ibrani yang bermaksud penyelamat dari sudut istilah. Okey, seterusnya, jadi penganut Kristian ni mereka percaya bahawa Yesus adalah Mesias ataupun juruselamat yang diutus oleh Tuhan. Jadi mengenai kitab suci, rujukan utama penganut Kristian ini dinamakan Alkitab ataupun The Bible. Jadi Alkitab ni dia unik sebab dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian besar lah, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi untuk Perjanjian Lama, di dalamnya mengandungi teks sejarah kuno, hukum dan pembuatan bahasa Israel sebelum kelahiran Yesus. Manakala Perjanjian Baru pula, ia merekodkan kisah hidup Yesus, sejarah awal gereja dan surat-surat ajaran para rasul. Jadi kedua-dua bahagian ini bergabung menjadi kompas moral dan rohani bagi setiap penganut Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Jadi saya kembalikanlah kepada moderator. Penjelasan yang sangat padat dan jelas ya daripada panel 1. Saya yakin bahawa pendengar juga mendapat info sedikit sebanyak tentang Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang panel kita cakap tadi. Kita juga dapat maklumat bahawa agama Kristian ni dia bermula di Yudea, betul? Dengan berpandukan Alkitab. Sekarang kita beralih pada panel kedua. Okey, panel kedua.
agama Kristian cukup terkenal dengan kepelbagaian ataupun aliran. Apakah sebenarnya kepercayaan utama yang menyatukan semua penganut agama Kristian ini? Boleh saudari kongsikan? Sorry. Okay, terima kasih saudari moderator. Okay, walaupun agama Kristen ni dia mempunyai beberapa aliran utama seperti Roman Katolik, Protestan dan juga Ortodoks, dia terdapat doktrin yang teras yang dipersetujui oleh hampir kesemua penganut Kristen lah. Okay, jadi majoriti penganut agama Kristen ni dia beriman dengan doktrin Trinity atau Tritunggal, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak iaitu Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Jadi penganut agama Kristen ni mereka akan melakukan ritual gerakan tangan yang membentuk pola salib pada tubuh atau di udara sebagai bentuk doa, pengakuan iman dan juga berkat serta perlindungan. Jadi penganut agama Kristen ni mereka percaya bahawa satu Tuhan tu wujud dalam 3 pribadi. Okey, seterusnya ialah kitab suci. Agama Kristen ni dia terdiri daripada himpunan kitab-kitab yang disebut Bible. Bible ni dia mengandungi 2 bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Lama ialah tulisan yang tertulis sebelum kedatangan Yesus Kristus, manakala Perjanjian Baru ni pula dia ialah tulisan yang dihasilkan selepas kedatangan Yesus lah. Okey, kitab Perjanjian Baru ni dia mengandungi sejarah tentang kehidupan dan teologi Kristian, pekerjaan Yesus, aktiviti-aktiviti murid-muridnya dan juga surat-surat mereka. Dan dalam teologi Kristen ni mereka telah jatuh ke dalam dosa dan mereka percaya Yesus ni datang untuk mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai penebusan dosa tersebut. Dan dari segi amalan pula, penganut Kristen ni kita boleh nampak mereka beribadah di gereja, terutamanya pada hari Ahad. Dan dalam agama Kristen, hari Minggu mereka percaya bahawa hari Minggu tu adalah hari utama untuk beribadah dan juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan umat Kristen ni mereka akan berkumpul di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi dan juga merayakan perjamuan kudus. Dan kesemua amalan ini mereka berpaksikan kepada satu nilai tertinggi, yaitu kasih sayang. Terima kasih panel 2. Menarik sekali saya mendengar tentang perkongsian tentang kasih sayang dan aspek penebusan tersebut. Okey, sekarang kita masuk kepada bab yang orang ramai sekali perasan tapi tidak semua yang memahami berkenaan isu tersebut. Saya ingin meminta panel 3 untuk menerangkan tentang menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan aliran-aliran yang terdapat dalam agama Kristian. Okey, terima kasih saudari moderator. Sebelum saya sentuh tentang soalan yang diberikan kepada saya sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan juga komuniti serta kebajikan lah. Kerja saya adalah untuk memberikan bantuan, memberikan support untuk komuniti pun, khidmat untuk komuniti setempat yang memerlukan. Tidak kiralah setempat ataupun luar daripada kawasan saya bergiat aktif di negeri Sabah untuk memberikan khidmat bakti kebajikan lah terhadap orang-orang yang memerlukan. Jadi kerja saya ni banyak mengunjungi tempat orang, dan di mana tempat orang ni, yang tempat-tempat saya kunjungi ni banyak orang. Kalau banyak orang, dia mesti mempunyai pelbagai budaya, pelbagai agama yang ada di tempat tersebut. Jadi untuk apa yang saya dapat lihat, apa yang saya dapat analisis, data-data saya yang sudah saya simpan sendiri, saya dapat lihat di tempat contohnya area Kota Kinabalu, begitu penganut agama Kristian soalnya mereka beraliran macam Roman Katolik, macam tu. Tapi untuk pedalaman pula, contohnya dalam di tempat seperti daerah Tongo, daerah Pitas, penganut agama Kristian di situ selalunya beraliran Protestan. Jadi secara amnya agama Kristian ni mempunyai 3 aliran utama lah yang kita boleh sebut. Contohnya macam Roman Katolik,
Protestan dan juga Ortodoks. Tapi di Malaysia kita ada dua aliran yang sangat banyaklah penganut-penganutnya. Okey. Iaitu Roman Catholic dan juga Protestan. Okey, mari kita tengok satu-satu secara mudah, secara singkat dan padat. Okey, untuk Roman Catholic, saya sentuh untuk Roman Catholic yang pertama. Ini merupakan satu aliran yang mana paling besar di Malaysia. Penganut agama Kristian yang beraliran Katolik adalah nilainya ataupun penganutnya sangat ramai di Malaysia lah untuk setakat ini. Jadi ciri utama mereka ni, mereka mempunyai satu sistem yang mana sistem ni berorganisasi dan berpusat. Kalau kita sebut pasal berpusat, mereka mempunyai satu ketua yang menjadi teras mereka lah, yang mana ketua tu disebut sebagai, dipanggil sebagai paus ataupun pop. Pop ni Pop ni adalah seorang yang menjadi ketua untuk aliran Roman Catholic lah. Pop ni dia tinggal di Vatican. Seperti yang mana kita semua tahu, Vatican City ni adalah satu negara terpencil, bukan terpencil, dia negara kecil. Tetapi ibadah mereka sangat, untuk agama Kristian mereka sangat wow macam tu. Jadi untuk Pop ni adalah satu ketua yang dipilih lah. Betul kan Saudari Evelyn? Dia betul. Dipilih. Ya, betul. Untuk pengetahuan semua, pada tahun lepas mereka ada membuat pergantian Pop lah, disebabkan kewafatan Pop yang sebelumnya. Betul? Betul. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya untuk Roman Catholic ni, aliran ini sangat mementingkanlah satu mereka punya tradisi kuno, ritual yang tersusun, yang mana mereka sudah amalkan dari dulu sampai sekarang. Mereka ada SOP sendirilah untuk membuat ritual-ritual dan tradisi-tradisi mereka, yang mana benda ni dipanggil sebagai liturgi. Okey, untuk liturgi ni, selain liturgi, mereka juga ada 7 sakramen. Sakramen ni adalah upacara suci lah yang dilakukan oleh aliran Roman Catholic. Dan sakramen ni mereka wajib mengikuti. Okey, seterusnya kita sentuh untuk aliran Protestan. Okey, Protestan ataupun Protestantism, aliran ni bermula seawal abad ke-16. Ya, seawal abad ke-16, yang mana ada gerakan protes. Mereka protes ataupun reformasi baliklah ajaran-ajaran terhadap beberapa amalan Katolik pada masa itu. Dan ciri utama aliran Protestan ni, mereka tiada ketua berpusat, mereka tiada pop, tapi mereka pemerintah mereka ataupun mereka mengikut ajaran Bible itu sendiri, sebab mereka tahu bahawa Bible, Alkitab tu adalah satu kita boleh panggil sebagai satu ajaran suci, dan mereka kena ikutlah. Mereka berpaksikan dan berpandukan kepada Bible sepenuhnya. Okey, di bawah Protestan ada beberapa lagi pecahan kecil yang kita panggil sebagai denominasi. Denominasinya ni contohnya aliran-aliran lain lah yang berpaksikan dengan ajaran Protestan juga. Contohnya Methodist, Baptist, Anglican dan juga Pentecostal. Dan cara mereka ibadah untuk aliran Protestan ni biasanya lebih moden lah. Mereka selalunya siap ada band music dan lagu-lagu contemporary yang mereka akan persembahkan dan menyanyikan pada hari-hari di gereja. Saudari dengan penyanyi yang lain mau dengar contoh lagu kah? Boleh. Contoh lagunya macam ni. Kita pun ingin tahu. Saya ada terdengar di platform TikTok hari tu, lagunya berbunyi sedemikian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu sepenuh hatiku. Dan adalah sambungan-sambungannya. Okey. Kepelbagaian ini juga disebabkan oleh wujudnya perbezaan isu-isu ibadat dan peraturan, dan kepelbagaian pandangan kepelbagaian pandangan berhubung isu-isu ibadat dan juga peraturan. Aliran ini wujudlah kerana terdapatnya perbezaan untuk memahami isu-isu berhubung akidah dalam agama Kristian itu sendiri. Jadi maksudnya
kepelbagaian. Contohnya macam kan kita ada beberapa aliran. Jadi benda ni wujud sebab daripada isu-isu untuk memahami akidah-akidah. Jadi mereka comes out with pandangan-pandangan yang lain. Jadi terwujudlah aliran-aliran ni. Okay, terima kasih. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kita dapat melihat bahawa kita punya panel Ammar Wazif ni sangat memiliki seorang yang sangat berpengalaman dan banyak maklumat tentang aliran yang terdapat dalam agama Kristian sendiri, iaitu Protestan dan Roman Catholic. So saya pasti bahawa pendengar pun sedikit sebanyak dapat maklumat daripada perkongsian saudara tadi. Tapi saya tertanya pula, apabila terdapatnya dua aliran begitu, semestinya perayaan mereka juga berbeza ataupun sama. Boleh panel jelaskan? Okey, bagi orang-orang awam yang tidak tahu tentang benda ni, mungkin mereka akan rasa, oh, dorang ni beza, mungkin perayaan berbeza, mungkin Christmas dorang tidak sama. Tidak begitu, bukan begitu. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, untuk segi perayaan pula, dari segi perayaan, mereka just berkongsi perayaan yang sama aja. Mereka sambut Christmas, semua sambut Christmas. Protestan sambut Christmas, Roman Catholic sambut Christmas. Okey, contohnya Christmas lah kan. Christmas pada 25 Disember, jatuh pada 25 Disember, yang disambut untuk memperingati kelahiran Yesus sendiri ke dunia. Sebelum perayaan Hari Easter, Minggu Suci, penganut Kristian akan menyambut Good Friday. Kalau Good Friday kita akan ada cuti, betul? Betul. Okey, Good Friday iaitu hari Yesus telah disalibkan. Okey, hari Easter ni juga adalah perayaan yang paling suci kerana ia merayakan kebangkitan Yesus, kebangkitan semula Yesus. Cuma bezanya, penganut Protestan dan Katolik guna kalender moden selepas Masihi. Inilah yang kita guna sekarang 2000 ni. Jadi Christmas mereka ditetapkan pada 25 Disember sebagai hari memperingati kelahiran Yesus itulah. Okey. Seterusnya, saya akan beralih kepada, ada serba sedikit lah yang saya ingin tambah di sini. Untuk Ortodoks, yang seperti mana aliran yang saya sebut dan juga saudari Evelyn sebut tadi, untuk pengetahuan semua, Ortodoks ni kurang lah di Malaysia, penganut Ortodoks ni kurang. Disebabkan mereka menggunakan kalender kuno, kita panggil kalender itu sebagai kalender Julian. Tarikh Christmas mereka jatuh pada bulan Januari. Lambat sebulan begitu. Walaupun tarikh atau cara ritual berbeza sikit, mengikut aliran mereka, message yang disampaikan tetap sama. Untuk apa? Untuk kita berkumpul dengan keluarga, untuk berkongsi kegembiraan, untuk mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga jauh dan dekat, dan untuk kita untuk mereka memperingatilah kelahiran Yesus tu. Dan ada satu fakta menarik. Okey, fakta menarik ni orang luar jarang tahulah. Penganut Kristian juga ada amalan berpuasa sebelum hari Easter. Sebelum tibanya hari Easter tu, dorang akan berpuasa selama 40 hari. 40 hari dorang akan berpuasa. Tetapi puasa mereka ni lain sikit lah daripada puasa penganut agama Islam yang kita tahu tu, yang penganut agama Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Untuk puasa 40 hari sebelum hari Easter ni, mereka sebut sebagai musim Lent lah. Musim Lent yang mana mereka boleh minum, boleh makan, tapi makan tidak berasaskan makanan-makanan yang ada daging. Jadi mereka misalnya akan makan yang bukan ada daging. Mereka sebut sebagai puasa daging lah begitu. Saya rasa itu sajalah daripada saya. Kembalikan kepada menarik dan jelas ya. Saya pasti bahawa para pendengar juga mendapat info yang lebih banyak tentang cara bagaimana orang menyambut perayaan. Okey, di sini kita faham bahawa diorang ada perayaan yang sama, namun cara perayaan tu yang berbeza, betul? Betul. Itu dah pencerahan yang sangat-sangat detail daripada panel kita yang cukup banyak pengalaman, Ammar Wazif. Saya ingin beralih kepada panel kita yang di ujung sana. Tadi panel 3 kita ada mengutarakan tentang 7 sakramen.
dari segi pengetahuan peribadi dan juga pengalaman saudari, boleh tak saudari kongsi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 7 sakramen ni? Oh, boleh. Okey, terima kasih saudari moderator kita yang ceria pada hari ini. Okey, sebenarnya perkataan sakramen itu berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud bahasa Latin, tanda bukan suci. dari bahasa Melayu. Ya, dia berasal dari bahasa Latin. Okey, dalam kata yang mudah, sakramen itu ialah upacara keagamaan rasmi bagi penganut Kristian untuk sebagai saluran menerima rahmat, berkat dan juga kasih sayang daripada Tuhan. Okey. Dalam aliran Katolik ada 7 sakramen yang utama. Uniknya ketujuh sakramen ini disusun mengikut fasa pertumbuhan hidup manusia bermula daripada kelahiran sehinggalah seorang itu meninggal dunia. Okey, sakramen ini terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama ialah sakramen inisiasi. Okey, iaitu upacara permulaan hidup beriman yang merangkumi yang pertama pembaptisan. Dan saya percaya semua pendengar juga tahu pembaptisan itu, upacara pembaptisan itu kerana banyak informasi di dalam media sosial kan? Okey, upacara pembaptisan ini merupakan seorang itu akan dimandikan ke dalam air suci sebagai simbol pembersihan dosa lama dan juga tanda rasmi bergelar sebagai penganut Kristian. Okey, yang kedua merupakan penguatan. Okey, semasa seorang penganut Kristian itu beranjak kepada fasa remaja, mereka akan menjalani upacara ini sebagai tanda pengesahan iman secara matang dan juga bertanggungjawablah. Okey, yang ketiga ialah Ekaristi. Upacara Ekaristi ini merupakan upacara makan roti dan juga minum jus anggur. Betul? Betul. Roti biasa atau ada spesifik roti? Tidak. Roti dan juga jus anggur ni bukan roti biasa dan jus anggur yang biasa yang kita beli di kedai runcit, itu bukan. Dia merupakan roti dan jus anggur yang khas. Dan jus anggur maafkan saya. Jus anggur itu merupakan dipanggil sebagai tubuh dan darah Kristus di gereja sebagai memperingati pengorbanan Yesus. Okey. Dan fasa kedua merupakan sakramen penyembuhan yang melibatkan aspek emosi dan juga fizikal, iaitu pengakuan dosa. Okey, pengakuan dosa. Dalam upacara pengakuan dosa, penganut akan masuk ke dalam sebuah bilik khas untuk meluahkan kesilapan mereka kepada pederi demi mendapatkan ketenangan jiwa dan juga pengampunan dari Tuhan. Okey. Dari segi pengampunan tu, penganut masyarakat agama Kristian, boleh saya tahu tak dekat mana diorang selalu buat upacara untuk pengampunan tu? Mereka akan masuk dalam bilik khas dalam gereja tu. Selalunya ada bilik khas, betul? Betul. Mereka akan ada bilik khas lah untuk dalam melakukan. setiap gereja lah Ya, ada. Wah, betul. sangat menarik ya. Saya boleh teruskan? Teruskan. Okey, saya teruskan kepada yang kelima. Yang kelima ke? Betul. Betul, yang kelima. Yang Okey. kelima. Sorry. Okey, yang kelima merupakan upacara orang sakit. Okey, upacara ni pederi akan menyapu minyak suci dan mendoakan penganut yang sedang sakit tenat atau bakal menjalani pembedahan agar mereka diberikan kekuatan rohani. Itu mereka punya kepercayaan. Dan dalam fasa sakramen yang terakhir ialah merupakan sakramen pelayanan, di mana dalam fasa ini mereka mempunyai upacara perkahwinan dan juga upacara tahbisan. Dalam upacara perkahwinan, ikatan suci antara seorang lelaki dan juga seorang wanita itu di hadapan altar gereja. Mereka percaya ikatan perkahwinan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia, tetapi yang boleh memisahkan mereka hanyalah kematian. Menarik. Dan yang sakramen ketujuh, yang paling terakhir ialah upacara tahbisan tadi. Upacara ini merupakan upacara khas bagi mereka yang memilih untuk menyerahkan seluruh hidup mereka sebagai pederi atau pemimpin gereja, sebagai contoh brother dan juga sister. Okey, di mana pederi dalam aliran Katolik
mereka memilih untuk tidak berkahwin. Okey, jadi sebagai kesimpulannya di sini, 7 sakramen ini merupakan cara agama Kristian mendampingi dan memberi panduan kepada penganutnya dalam setiap fasa penting dalam kehidupan mereka. Jadi itu sahaja dari saya serahkan semula kepada moderator. Sangat kita bilang jelas tentang 7 sakramen yang dijelaskan oleh kita punya panel yang cukup banyak ilmu pengetahuan. Tapi saya tertanya, dari aspek perkahwinan pula, adakah boleh sekiranya dua individu yang memiliki aliran yang berbeza untuk berkahwin? Saya tujukan soalan ini kepada panel 2. Okey, terima kasih moderator. Bagi soalan itu, iaitu dari aspek perkahwinan, saya sebagai penganut agama Kristen Katolik sebenarnya ia dibolehkan. Okey, sebagai contoh, penganut agama Kristen Katolik dan juga agama Kristen Protestan, sekiranya mereka bertekad untuk berkahwin, sebenarnya boleh saja, tetapi mereka hendaklah mendapat kebenaran dari para uskup. Selain itu, para pasangan tersebut juga perlulah bersumpah atau berjanji untuk mengekalkan iman dan juga membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran Kristen. Okey, itu saja. Faham. Kalau kahwin beda agama, Islam Kristen macam mana? Okey, kalau itu sebenarnya tidak dibolehkan dalam Kristen lah. Itu memang tidak dibolehkan sama sekali. Dalam mana-mana agama lah. Ya. Jadi maksudnya ada case yang saya dengar, tapi bukan di negara kita lah, negara luar. Jadi maksudnya negara luar tidak mereka punya kepercayaan itu bukanlah kepercayaan, macam mereka bagi kelonggaran lah begitu kan. Untuk berkahwin. Tapi ya di Malaysia kita tidak buat begitu. Okay, Iya. Faham, terdapat perbezaan ya di situ. Saya ingin bertanya soalan ni. Saya pasti bahawa pendengar juga ingin mendengar pendapat daripada panel-panel berkenaan dengan penerimaan konsep berbeza agama itu sendiri dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa pandangan saudari dan saudari? Saudara. Okey. Saya mula dulu ya, boleh? Boleh. Okey. Untuk pandangan saya berpandangan tentang soalan yang ditujukan tadi. Seperti mana yang sudah termaktub lah dalam undang-undang tertinggi Malaysia, iaitu Perlembagaan Malaysia sendiri, sudah termaktub di situ bahawa di perkara 3 agama Islam sebagai agama rasmi dan juga kebebasan beragama. Jadi apabila kita lihat sini kebebasan beragama, yang mana orang-orang yang bukan asalnya beragama Islam, mereka boleh mengamalkan agama mereka lah di negara ini. Kita boleh lihat juga IPNAS, iaitu Indeks Perpaduan Nasional kita, semakin tahun semakin tinggi. Maknanya kita punya perpaduan semakin tahun semakin baik. Jadi di sini tiada menimbulkan apa-apa macam pertelingkahan ataupun konflik yang berlakulah di antara penganut-penganut agama-agama yang ada di Malaysia ni lah. Jadi Malaysia akan kekal harmoni. Seperti mana kita lihat sekarang, kita tidak pun ada sifat resis kah, prejudis kah. Sebab lihatlah kita sendiri, kita bergabung satu kumpulan ni, ada penganut agama Kristian, kita penganut agama Islam, walaupun kita berbeza tetapi kita tetap harmoni dan tetap kerja yang dilakukan tu akan memberikan hasil yang paling peak lah di situ. Okey, itu saja daripada saya. Ya, saya setuju dengan panel 3. Saya kongsikan, saya berbesar hati untuk mengongsikan juga tentang di mana di Malaysia sendiri kita mempunyai banyak rumah ibadah, di mana-mana tempat pun rumah ibadah. Ya, betul-betul. Masjid, kuil pun ada, lepas tu gereja sendiri pun mempunyai masing-masing gereja. Maksudnya gereja Roman Katolik, Setiap aliran lah. setiap aliran. Okey, dan saya ingin mengongsikan pengalaman saya semasa zaman persekolahan, sekolah menengah dulu. Di sekolah kami, masjid dengan gereja itu bersebelahan. Jadi pelajar-pelajar asrama itu akan bersama-sama walaupun berbeza agama. Sebab ada satu hari itu, contoh mereka keluar hari Kamis dan kami ingin ke
masjid untuk sembahyang maghrib. Kami akan sama-sama bergerak keluar dari berjalan asrama bersama lah. dan akan berpisah lah di antara jalan tu, pergi masjid dan pergi gereja. Jadi di sana kita melihat perbezaan, dan dari konteks rumah agama itu sendiri tiada orang mempertikaikan kenapa dia bersebelahan, dan itu menyatukan kami sebagai pelajar. Menarik. Menarik, betul. Dari pandangan panel pertama pula? Pandangan saya pula, saya juga penerimaan konsep perbezaan agama dalam kalangan rakyat Malaysia, saya dapat lihat dari aspek perayaan lah. Jadi kita di Malaysia ni kita berbilang kaum, berbilang agama. Contohnya kita ada agama Islam, agama Kristian, agama Buddha. Jadi setiap agama-agama ni dia mempunyai perayaan dia yang tersendiri. Contohnya sambutan Hari Raya, Christmas, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Jadi bila semasa sambutan ni kita dapat lihat walaupun berbilang kaum, semua kaum akan menyambut perayaan ini. Contohnya diorang mungkin akan menghadiri rumah terbuka, mengucapkan ucapan tahniah perayaan. Jadi Kerajaan pun bagi cuti kan? Ya, betul. Ada cuti Bagus. Jadi kita dapat tengok di sini, walaupun walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dalam upacara perayaan itu, tetapi mereka tetap menghormati adat, budaya dan pantang larang setiap agama. Jadi sikap ini menunjukkan bahawa perbezaan agama bukanlah penghalang untuk membina hubungan yang baik. Okey, jadi tuntasnya kita dapat lihat bahawa dalam sebuah negara yang aman dan makmur seperti negara kita sendiri, Malaysia, terdapat pelbagai usaha yang kerajaan sendiri jalankan ataupun masyarakat buat untuk kita memahami latar belakang agama, supaya untuk elak kita daripada ada sikap prejudis ataupun sikap resis antara kaum ini dengan kaum lain ataupun agama ini dengan agama yang lain. Namun kita tetap saling bersatu padu, saling menghormati antara satu sama lain tanpa ada niat untuk menjatuhkan ataupun mengolok-ngolokkan agama lain itu sendiri. Okey. Jadi sebaliknya, dengan perbezaan ini dia menjadi kita punya jambatan untuk kita saling mengukuhkan lagi kita punya perbezaan kita tu. Bab kata pepatah, tak kenal maka maka tak cinta. So that's why lah kita kenal dengan agama lain. Jangan ada sikap yang tak nak kenal dengan agama lain. Maksudnya kita kena explore lah, terbuka dengan semua agama. Okey. Nampaknya masa sangat mencemburui kita. Okey, jadi saya mewakili ahli panel di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar kerana sudi mendengar podcast kita orang pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada panel-panel kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Itu saja daripada kami. Berjumpa lagi di podcast kita yang seterusnya. Bye.